Assalamualaikum. Dan saya ucapkan terima kasih kepada True Heart SG dan semoga organizer dan orang-orang yang menderma dibukakan pintu rezeki seluas langit, diberikan kesihatan dan segala-galanya yang baik di dunia dan akhirat, dipermudahkan segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, saya Syam ataupun lebih dikenali dengan Cikgu Syam lah. Saya datang dari Jurong West bersama dengan isteri saya. Alhamdulillah hari ini pada hari Minggu yang sungguh barakah ni kami dapat sedikit sebanyak membantu untuk pack-pack barang-barang yang untuk keperluan ini hamba-hamba Allah yang mungkin kurang bernasib baik seperti kami. Jadi alhamdulillah syukur kerana kami dapat membantu sikit sebanyak. Lepas ni kami akan pergi untuk menghantar barang-barang ni pula. Jadi di sini kami juga ingin menganjurkan ataupun recommend lah siapa-siapa yang kalau ada kesempatan bolehlah untuk sama-sama turut serta dalam acara seperti begini. Mudah-mudahan ada lagi pada masa-masa akan datang. Dan juga daripada truehearts.sg ni, kalau boleh inilah ikutlah follow them daripada Facebook, IG dan juga internet diorang ni kerana dapat kalau sekiranya tak dapat membantu dengan tenaga tapi dapat membantu dengan wang ringgit pun, insyaAllah dialu-alukan lah. Jadi itu sajalah. Terima kasih. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan untuk datang kemari. Saya daripada Jurong West, kawasan Western. Jadi saya datang ke sini untuk memberi sedikit keceriaan kepada saudara-saudara kita yang tidak berkemampuan ini, insya-Allah. Kita datang sini dengan cara ikhlas. Kita bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesihatan semua dan datang kemari untuk sama-sama kita meraihkan apa yang kita ada ni untuk saudara-saudara kita yang di sana, insya-Allah. Semoga mereka sama-sama juga meraihkan hari yang baik ini dalam masa seminggu ni, hari raya ni, insya-Allah ya. Jadi ialah ada sikit barang-barang ni apa tu semua tu hasil daripada sumbangan kita semua dan juga para volunteer yang ada di sini. Terima kasih True Heart ya, maka mereka siapa-siapa yang ada kelebihan tu sila-silalah berikan sedikit ketenangan sumbangan kepada True Heart ya, insya-Allah. Terima kasih. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya.